Guys, macam apa yang kita tahu, setiap kuasa elemental Boboiboy mempunyai kuasa dan senjata yang sangat unik. Semakin meningkat tahap kuasa elemental Boboiboy, semakin hebatlah senjata yang Boboiboy ada. So guys, untuk dalam video kali ni kita nak borak pasal 5 senjata terhebat milik Boboiboy. Yang kelima adalah Tukul Gentar. Tukul Gentar merupakan senjata milik Boboiboy Gentar, yang mana dengan senjata Tukul Gentar, Boboiboy mampu untuk menewaskan musuh-musuh yang kuat seperti Rosaksa. Cumanya senjata Tukul Gentar ni Boboiboy kena charge dulu dengan sumber tenaga yang banyak supaya impak yang mampu dihasilkan Tukul Gentar mencapai ke tahap yang paling tertinggi. Yang keempat adalah Kepak Beliung yang merupakan senjata milik Boboiboy Beliung. Senjata Kepak Beliung ni memang function sangat digunakan semasa dalam pertarungan, sehingga kan musuh sekuat Reramus pun dengan cukup mudah je telah berjaya ditewaskan oleh Boboiboy. Malah Kepak Beliung juga mampu berubah bentuk menjadi papan luncur, sayap dan macam-macam lagi. Serangan terhebat yang dimiliki oleh Boboiboy Beliung adalah pusaran Vortex, dan senjata itu merupakan senjata hasil daripada kuasa tahap ketiga. Yang ketiga adalah Blizzuka yang merupakan senjata milik Boboiboy Blizzard, kuasa tahap yang ketiga. Senjata Blizzuka mampu menghasilkan tembakan ais yang sangat sejuk. Malah Blizzuka juga boleh digunakan sebagai senjata tombak untuk bertarung secara dekat dan boleh menjadi peluru juga guys. Yang kedua pula, of course, tak lain dan tak bukan adalah Cakra Nova yang merupakan senjata milik Boboiboy Nova. Bagi aku senjata Cakra Nova ni memang cukup unik dan berkuasa tau, sebab Boboiboy mampu untuk memotong apa sahaja menggunakan Cakra Nova. Malah Cakra Nova juga mampu berubah menjadi Nova Wheel yang boleh ditunggang atau digunakan untuk serangan impak besar. Yang pertama adalah Spinner Barajo yang merupakan gabungan senjata tahap ketiga Nova dan Blizzard, iaitu Cakra Nova dan Blizzuka. Impak serangan daripada Spinner Barajo ni memang cukup luar biasa, sehingga mampu menewaskan robot yang cukup besar milik Pak Pato. Cumanya guys, bagi aku senjata Spinner Barajo ni agak sukar untuk dibawa dan tak sesuai digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Kalau ikutkan guys, ada je lagi senjata-senjata lain yang berkuasa milik Boboiboy. Antaranya, aku bagi sikit lah pedang Halilintar, lepas tu keris milik Boboiboy Sopan, senjata milik Boboiboy Sori. Tapi untuk dalam video kali ni kita nak listkan 5 je, dan tu adalah pendapat aku sendiri. Kalau korang ada pendapat lain, mungkin korang rasa senjata Boboiboy Sori ataupun Boboiboy Sopan lagi solid dan padu, korang letak je dekat ruangan komen. Korang komen je senjata apa yang korang minat milik Boboiboy. Ciao.